Chip. Kita pergi mana? Jalan kita akan ke Stadium Old Trafford awalnya. What? Bro, what are you talking about, man? Stadium Old Trafford. Stadium Old Trafford di Italia. Menunggu ketibaan Kolomo ni. Kolomo ni. Macam dia. Boss, give some word. We want to pray. Terus kita How the performance of the EasyJet just now? Oh, better than Emirates. Better than Emirates because of what? I pay only for one seat. I get 4 seats. One for my back, 3 for me. What? Ya. You tidur baring tadi? No. Semau. Macam bos, tidur cukup? Alhamdulillah tidak cukup. Jadi orang keluar elok. Brother, Macam mana? Saya tak cukup tidur sebab saya karang. Bos, macam mana? Apa itu tidur? Macam tu. Macam tu. Dia bangun tidur. Ni? Tengok tadi sandak kat ni, tingkap. Aku buah ayam daripada tadi. Boleh. Orang suruh beli tak boleh. Hey. Kalau nak jual beli ikut harga euro lah. Satu ayam 12 euro. Takhfif sikit. Takhfif shoya. Bos, kita ke mana ni? Nak ke Milan. Milan. Bandar Milan. Tadi Terminal 1. Sebelum ni kita kalut-kalut. Kali ni kita enjoy Enjoy mata orang ni. Semua bangsa tak pun subuh. Kerana Nabi kita orang kita tidak tak cukup pension ni, kita bagi mereka luar aja. Tapi kalau Nabi kita dah pension, siap sedia. Tiada lagi kata-kata Meluncur. Alhamdulillah, sekarang kami telah sampai ke Duomo di Milano buat kali yang kedua dan berhadapan dengan saya Galleria Vittorio Emanuele. Kami tadi main nama kak lah 3-4 lah. 2 orang tinggal. Tak apa, saya termit untuk kita ke destinasi seterusnya. Dia siap payung sikit. Duomo. Melok tak ada orang. Macam mana kata-kata bos? Hampir terlepas. Ada kawan, ada member tertinggal lah 2 orang. Member tertinggal 2 orang lah nak buat macam mana? Kita bawa terang pengalaman lah. Pengajaran lah. Pengajaran mendewasakan. Pengajaran pula dah. Mereka lambat boleh, kita boleh tunggu. Kita lambat sikit, mereka tak boleh tunggu dah. Habis Roy. saksi. Kita bakal beraksi lepas ni. Nanti kan. Dah lama cah. Lama acah. Ni berada depan ni? Ni. Saya buat masa sekarang ni saya buat kerja dia. Sebab dia dah. Dia hari first saya memang tak lihat. Sebab dia tak ada internet dia dah. Alasan. Sebab Kerana dulu tadi dia buat TikTok. Sebab dulu hari first saya tak ada kerja lagi, tapi orang bagi saya kerja tu kat saya. Jadi Oh. saya main sini, saya bagi kerja ni kat Alim pula. Siapa bagi kerja? Ana tak tahulah. Tak tahu bagi kerja. Yang Ana tak, Ana kena jadi navigator hari tu. What's that, brother?
Mana ada orang ni. Kami singgah ni tadi San Siro. San Siro. Masa singgah Siro apa ni? Nak abang lah. Kami hari pertama. Train pertama. Dah buat masalah. Dah terbabas. Hari pertama pun dah buat masalah ni. Ada orang tu dia langkah cepat. Saya ambil ada orang yang terlambat tadi tu. Dia dah masuk. Dia hujung pintu. Tekan tak edit ya Allah. Oh, kesian kat mak ni kalau aku langkah mak nak duduk seorang ni. Kesian kat mak. Tak, saya ambil ni dua-dua internet. Tak ada internet kacau. Welcome back. Now dua more Milano. Dan sekarang kita akan masuk ke Galleria Vittorio Emanuele II. Ya. This is it. Syarat nak masuk sini kena berduit What? Nah, Sultan kan nak beli barang ini ya. Sini mahal lok. Ruben Amorino. Cok. Sini orang Milan. Bandar Kota Fashion. Ada orang kaya. Tapi kita tak kaya. Kita sekadar lah. Kita masuk ambil gambar belah. Dan ni ada pilihan bag semua. Dia trademark sini. Dia kat tengah-tengah tu dia ada 4 penjuru. Jadi tengok. Santai-santai. Tak boleh kali depan kan. Sebab ada pandangan yang sangat tak elok. Bahaya. Dekat mana? All product ah. Seorang ni kita konti R&R tapi biarlah nak. Tengok kawasan macam Perak apa dah. Jangan kita berhenti kat apa? Titi Wangsa. Macam dia sok. Titi Wangsa tu tengok belakang. Nabi Ipoh. Ipoh lah. Nabi Ipoh. Dapat kena ayak lagi. Ipoh KL. Lagi 3-4 km nampak ah. Bawah menerak. Hah? Terowong menerak. Terus dah. Bawa black-black kan. Turun dorang lah. Terus dari mana? Betul mana? Duit kat Obat Tilat. Betul lah. InsyaAllah aku dah nampak kati ni. Awal cik buat. Nampak bobo. Bobo. Ai. Kopi ai. Benda ais. Cendol. Cendol. Padahal baru berapa jam tu? Dan ada kat Sari. Sehari tadi. Okey dah. Abang ni bawa mancing. Mancing tu. Bawa mangkuk. Bawa minyak pakai air kecil. Bawa rok. Kita bawa kok. Bawa rok. Balik. Kau orang Melayu pula. Kau orang Melayu pula.
Bos. Bos. Kita kat mana sekarang? Kita kat stesen. Stesen Bah. Stesen tempat untuk menunggu. Ha? Stesen Nama apa saja? tempat untuk menunggu. Nama apa? Nama? Bolzano bro. Bozano? Bolzano. Oh, ano? Boleh tengok. Nak jalan tu. Bolzano di cappuccino. Ah. Cara akan bergerak ke mana ke? Cip, dia kata-kata ni. Tak pernah aku ni. Alhamdulillah kita baru sampai. Kalau orang tanya pergi mana ni, baru sampai dah ni. Ni baru masuk dah lebih. Masuk Tirul. Kita tengah tunggu bah kita nak pergi ke Carreza. Ganti kita punya blouse slick. Imagination. Orang daerah ni awak pernah kembang ni pakai baju sejuk ni? Ha? Sebab kita ada gaya. Dia kata-kata sikit lah ni. Tak kata. Panah. Panah tapi pakai baju ni ya. Sebab kita jantan. syiar tu. Syiar penting. Bos, bos ni tak boleh pakai. Hari ni tenang-tenang je. Tenang-tenang. Lagi kita terjun. Terjun terus. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a snake, and I feel so love. Ni dalam banyak-banyak kesusahan kita. Alhamdulillah banyak yang dimudahkan. Alhamdulillah. Antaranya dapat juga lagi nak pergi Tasembak. Tasembak. Sembok. Ini ada kisah yang menyedihkan untuk kami berenam. Yang pertama, awal-awal kawan kena tinggal 2 orang. Ujian dan rezeki. Tapi sampai kat kedua Milad ada footage. Kami tadi main 6 orang. Lah 3-4 lah. 2 orang tinggal. Tapi tak apa. Main time lah. Terlepas silap stage, silap waktu yang lepas tu kono aku pergi kat lain. Terlepas nak pergi currency. Jadi kami tak dapat pergi currency. Tapi kami akan pergi ke Austria di satu sungai yang okey lah. Nature sih. Let's go. Ada kemana ada orang ada sebabnya. Bahnhof Vierach. Sui stazione di
sekarang kita sedang menuju ke Silian. Nampaknya hari ni kita bertukar tugas. Saya sepatutnya jadi navigator tapi saya masih blur. Dan terpaksa lah leader-leader untuk buat kerja saya. Dan saya take over kerja mereka. Kemas balik. Ini sinematik kita. Dalam dunia ni kita ada 7 muka yang sama dengan kita. Yang ni saya perasan muka dia ada sama dengan seorang yang dulu pernah viral, graduan yang gigi tak ada. Bukan. Try cari kat TikTok tulis graduasi gigi tak ada. Keluar muka lebih kurang macam dia. KPM telah mengorak langkah dengan menawarkan 6 program dui sijil yang diunjurkan. Manakala yang ni pula, yang ni macam bahaya kalau sebut kuat, kalau sebut slow macam tu singa. Okay, Mat, kata-kata sikit, Mat. Saya dah berkata-kata 200,000 pada hari ni. Jadi cukuplah sampai di sini. Ada video sikit ni. Boleh? Cik, kata-kata sikit view hari ni. View hari ni sangat-sangat lawa. Dia bukan sekadar view, dia view cik. Tunjuk sikit. Itu belakang. Kata-kata leader. Ya. Hai beli. Alhamdulillah lah hari ni. Beli hai. Nak kata-kata tak mau ni. Apa tempat kita nak pergi lagi? Tempat kita nak pergi? Tempat kita nak pergi mana ni? Soal.